Nabi Ibrahim tahun berapa? 1800 tahun sebelum Masihi. Nabi Musa AS kurang lebih 1400 tahun sebelum Masihi. 1300-1400 tahun sebelum Masihi. Macam mana Nabi Musa AS daripada Mesir keluar daripada Firaun menuju Baitul Maqdis. Kenapa Baitul Maqdis? Sebab itu tanah orang beriman. Bukan milik Yahudi, bukan milik Nabi Musa, tapi milik orang beriman ketika itu. Sebab tu heading dia pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam 1000 tahun sebelum Masihi. Nabi Daud mempertahankan tanah Masjid Aqsa. Anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam yang membangunkan betul-betul Masjid Aqsa pada tahun 950 sebelum Masihi. 586 sebelum Masihi. Satu orang raja daripada Iraq bernama Nabucodonosor. 586 sebelum Masihi, Nabucodonosor menghancurkan kota Jerusalem. Masjid yang dibangunkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam diratakan, dihanguskan. Dan orang-orang beriman dan seluruh rakyat berada di Baitul Maqdis ditawan, bawa ke Iraq jadi hamba. 500 Masihi, datang satu orang bernama Cyrus the Great. Cyrus the Great ni ulama Islam, sebagian ulama Islam kata dialah Zulqarnain yang berjaya mengurung dua makhluk aneh bernama Gog and Magog, ataupun disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kemudian dia serang Iraq, bebaskan orang beriman. Orang beriman dapat balik ke Baitul Maqdis, dia bangunkan balik Baitul Maqdis. Zulqarnain ini dia ada dua pendapat. Satu kata Alexander the Great, satu kata Cyrus the Great. Itu yang masyhur lah. Banyak ada juga yang berpandangan raja-raja yang lain. Yang masyhur dua. Alexander the Great daripada Makedonia, 300 tahun sebelum Masihi. Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi. Tapi kalau tengok biografi, Alexander the Great tidak beriman. Apa kena mengena Cyrus the Great nak bangunkan Masjid Aqsa? Tak ada kena mengena pun dengan dia. Tapi itu tanah dia. Sebab dia beriman. Sebab itu dibangunkan balik Masjid Aqsa. Pada tahun 1 Masihi, Nabi Isa lahir. Nabi Isa ni dia lahir dekat Baitul Laham. Baitul Laham tu bukan 20 km daripada Jerusalem. Maknya Siti Maryam bawa dia balik ke Jerusalem, boleh bercakap pula baby ni. Jadi Raja Jerusalem waktu tu Herod, nama dia Herod. Budak ni kecil-kecil ada kelebihan, besar ni nanti lawan aku ni. Maka dia nak bunuh Nabi Isa. Maka Siti Maryam bawa Nabi Isa lari pergi ke Mesir. Di satu tempat bernama Bahat Nasa. 4 tahun di Bahat Nasa, dia balik-balik